Allahumma salli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Asraqal badru alaina. Fattafat minul buduru. Misla husnika ma ra'ayna. Wattu ya wajha sururi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayya warhamna kama rabbayana shaghira. Wa jami'il muslimina muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wa amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, wahai Tuhan pentadbir seluruh keadaan, Tuhan yang maha pemurah dan maha tinggi kedudukannya. Dengan limpah dan kemurahan-Mu, tukarkanlah keadaan kami daripada sebaik-baik keadaan. Tukarkanlah keadaan kami kepada sebaik-baik keadaan, dan berkatilah kami dan seluruh umat Islam dengan keberkatan bulan Syawal. Ya Allah, wahai Tuhan sebaik-baik tempat permohonan, perkenankanlah permintaan kami dan kembalikanlah lagi peluang kepada kami bulan ini, tahun demi tahun dan tahun-tahun seterusnya. Dan berkatilah tuan rumah ini, Dr. Amran dan seluruh ahli keluarganya. Jadikanlah mereka jutawan hartawan yang dermawan. Dan panjangkanlah umur mereka dengan iman. Dan kurniakanlah kepada mereka rezeki yang halal. Dan jauhkanlah mereka daripada rezeki yang haram. Dengan rahmat-Mu, wahai Tuhan yang sebaik-baik menunjukkan rahmat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bersa Komisi Kampung, Tuan Imam dan seluruh penduduk kampung bersusun Ketua Mahmudin. Bersyukur kita kepada Ilahi kerana dapat bermarhaban di rumah Dr. Amran bin Haris. Saya mewakili penduduk kampung mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, Maha Zahir dan Batin. Tidak ada kesalahan silap, terkasar bahasa dan sebagainya. Saya rasa itu saja untuk ucapan saya serahkan kepada tuan rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada wakil penduduk tadi, Cikgu Zulkifli. Alhamdulillah Cikgu Zulkifli disebut nama penuh tadi
Jadi saya kena sebut juga Zulkifli bin Manan sebagai pembalas. Baik, yang berusaha kita punya pengurusi Persatuan Penduduk, Tuan Haji Nafiah, kita bin Hamzah. Lepas tu kita punya arkitek kita Tuan Haji Mat Sundari bin Suratman dan rakan-rakan sekalian. Betul kan ni Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan, saya mewakili keluarga kita keluarga dan Ibu Zam tadi mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri Ma'azir Batin. Dan pertamanya bersyukur kepada Allah sebab masih lagi diberi peluang untuk saya sekeluarga nak mengimarahkan budaya marhaban kita ni. Walaupun saya tinggal berdua, dia petang tadi separuh nyawa dah juga balik kerja, nampak macam simple tapi kita nak menyediakan tu sebaik mungkin untuk sahabat-sahabat kita. Ketiganya, saya nak ucapkan tahniah kepada arkitek kita Tuan Haji Imam, kepada kita punya pengurusi Persatuan Penduduk Cik Umar tadi. Kalau tuan-tuan dan perempuan tengok, sekarang ni bila kita nak pergi ke marhaban, kita punya akses keluar masuk tidak mudah. Masa tak? Contohnya kita nak pergi ke rumah imam, ke kanan boleh, ke kiri boleh, kamal kau diam-diam aku tengah cakap ni. Ni rumah aku. Okey, tuan-tuan, kita ucapkan terima kasih kepada pihak yang berwajib, kawan-kawan kita yang sama-sama nak memakmurkan kita kat sini. Tapi yang paling penting kita ada dua, satu fizikal, satu rohani. Kedua-duanya tu kita kena seiring lah. Ya Alhamdulillah kita dekat sini, tuan-tuan dan puan, nak dapat jemaah macam ni sangat sukar. Kita dengan usia yang muda, tapi walaupun usia yang muda, semua ni dah berubah dah sekarang ni. Semua dah pencen dah, masuk saya lagi setahun lebih. Dan apapun, marilah kita sama-sama. Tadi saya dah pesan makan dekat kenyang-kenyang dekat rumah Cikgu Mazuki. Cikgu Mazuki, dekat sini kita makan sikit je, tapi kita buat bekal, okey? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kapau-kapau. Ni kakak-kakak, adik-adik semua silakan. Tu je ada. Cikgu Zam malas tu nampak tu. Dia buat tu je. Alhamdulillah, okey, baik.